ialah angkasawan. Mengapakah saya pilih kerjaya ini? Mari saya kongsikan. Pemilihan kerjaya ini berdasarkan Elmariaset. Saya minat mengendalikan kapal angkasa yang bersaiz besar seperti Soyuz QS-11. Sebagai seorang angkasawan, saya akan mengendalikan peralatan seperti teleskop, spektrometer dan alat navigasi di angkasa lepas dengan cekap dan berhati-hati. Saya juga bersedia untuk menjalankan eksperimen saintifik yang sukar seperti mengumpul data dan menganalisis fenomena angkasa lepas. Saya akan melaksanakan kajian baharu dengan menggunakan semua ilmu yang saya ada seperti fizik, biologi, perubatan dan astronomi dengan logik dan saintifik. Sekiranya berlaku situasi kecemasan di angkasa lepas, saya akan menguruskannya dengan baik bersama pasukan untuk menyelesaikan isu yang timbul, terutamanya yang berkaitan dengan keselamatan kru kapal. Sebagai seorang angkasawan, saya suka bekerja dalam suasana yang ekstrim dan mencabar. Saya juga bersedia untuk membuat keputusan yang kritikal dalam penerbangan. Hal ini penting kerana seorang angkasawan mestilah mempunyai sifat kepimpinan yang baik dan dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan. Perkara yang paling utama apabila menjadi seorang angkasawan adalah keselamatan ketika berada di angkasa lepas. Disebabkan itu, saya akan mematuhi segala prosedur keselamatan yang ketat dan menjadikan protokol misi sebagai satu kemestian. Sebagai seorang duta angkasa, saya berperanan untuk mengendalikan kapal angkasa dan masa sewaktu berlepas, penerbangan dan pendaratan agar sistem kapal berfungsi dengan baik dan selamat. Angkasawan juga perlu membuat penyelenggaraan peralatan di dalam dan stesen angkasa lepas, termasuk sewaktu pembaikian di luar kapal Eva dalam keadaan vacuum. Cuba kawan-kawan perhatikan kostum yang saya pakai sekarang. Inilah kostum seorang angkasawan. Dia dinamakan sebagai sut angkasa. Sut angkasa ini penting dipakai oleh seorang angkasawan. Ia jadi khas dan berfungsi untuk melindungi angkasawan daripada virus angkasa yang ekstrim agar dapat bergerak dengan selesa dan selamat. Seperti yang kita semua tahu, di angkasa lepas tidak mempunyai udara. Jadi, sut ini akan mengekalkan tekanan yang diperlukan supaya darah dan cecair badan tidak mendidih. Selain itu, sut ini juga dibekalkan dengan oksigen dan boleh menyingkirkan karbon dioksida. Lebih menarik lagi, sut ini turut dilengkapi dengan alat kawalan suhu. Elemen penting yang ada pada sut ini adalah pada bahagian lapisan. Lapisan ini diperbuat daripada bahan tahan hentakan zarah halus dan sinaran kosmik. Menarik kan? Antara komponen lain yang terdapat pada sut ini termasuklah helmet, sarung tangan khas, buat dan tangki oksigen. Angkasawan yang menjadi idola saya ialah Dr. Syed Muzaffar Shukr. Inilah angkasawan pertama Malaysia yang berjaya menjejakkan kaki ke stesen angkasa antarabangsa dengan menaiki kapal Soyuz QS-11 menuju ke angkasa. Saya mengagumi Dr. Syed Muzaffar Shukr kerana beliau adalah satu-satunya rakyat Malaysia yang terpilih ke angkasa lepas daripada 11,000 permohonan. Hebat kan? Kejayaan Dr. Syed Muzaffar Shukr telah menginspirasikan generasi muda seperti saya untuk mencuburi bidang STEM dan menanam impian untuk menjadi seorang angkasawan yang dapat mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia. Ayo kita nantikan 20 tahun akan datang muncullah seorang angkasawan wanita pertama Malaysia. InsyaAllah doakan impian saya tercapai. Sekian, terima kasih.